Okey, PP. Pemilihan PKR untuk Keadilan. bahawa calon majlis pimpinan pusat. Baik. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum, salam madani, salam reformasi. Okey, malam ni kita bawakan satu lagi calon Majlis Pimpinan Pusat, tetamu istimewa, Dr. Mazli Malik, tak asing lagi. Handsome orangnya. Dia dekat TikTok pun dapat tengok dekat TikTok ni banyak siaran live hari ni. Baik, Doktor. Assalamualaikum. Ya, salam. Terima kasih kerana sudi luangkan masa. Doktor adalah penyandang Majlis Pimpinan Pusat. Okay. So kali ni sekali lagi Doktor bertanding. Okay. Ceritalah sikit pasal Doktor latar belakang. Setahu saya Doktor sebelum ni dah masuk PKR. Tapi join Bersatu. And then masuk PKR balik. Okay, baik. Soalan yang saya nak tanya ke Doktor ni, kenapa sebenarnya yang menyebabkan Doktor memilih PKR kembali? Setelah Doktor masuk ke Bersatu tu dan keluar daripada Bersatu masuk PKR kembali. Sebelum kita ke berkenaan dengan MPP lah. Silakan. Sebenarnya benda tu kita dah bincang dengan Is itu hari lah. Panjang lebar dah cerita kan. Tapi kita cerita apa tu. Pendekkan lah. Pendekkan ialah apa, bila Bersatu mengkhianati Pakatan Harapan. Kita lihat bahawa orang seperti saya yang kekal bersama Pakatan Harapan ditendang keluar. Jadi pada waktu tu Presiden Parti Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim terus ambil saya. Kata kembali ke pakai jalan. Maknanya jiwa tu masih bersama Parti Keadilan Rakyat. Pada waktu itu jiwa kita bersama dengan Pakatan Harapan yang mendukung aspirasi yang dibawa oleh Parti Keadilan Rakyat lah. Dan kalau kita lihat tumbuhnya Pakatan Harapan itu sendiri, ataupun sebelumnya ada Pakatan Rakyat dan sebelumnya lagi Barisan Alternatif, merupakan jiwa perjuangan dan juga cetusan fikrah dan juga kita katakan semangat yang dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sendirilah, Presiden Keadilan. Saya tengok latar belakang Doktor ni ada ijazah sarjana muda fiqh dan usul daripada Universiti Jordan. Tapi PhD tu Doktor buat sains politik. Macam mana tu Doktor daripada fiqh dan usul, lepas tu Doktor ambil jurusan sains politik? Adakah minat mendalam terhadap politik ke macam mana? Dia menarik apa tu? Degree fiqh usul. Master saya dalam Islamic Banking. Pula? Okey. PhD baru saya buat dekat Political Science. Tapi kalau kita lihat di dalam disiplin ilmu moden, dia ada kaitan lah. Itu semua dia termasuk dalam humanities, dalam sains kemanusiaan. Jadi dia tak lari daripada disiplin itu, dan kebetulan memang ada terkait, walaupun saya buat tentang tata kelola ataupun good governance, tapi kita mengkaji prinsip-prinsip yang boleh dipelajari daripada Islam. Macamlah bila sebut Madani pada hari ini, dia sebenarnya kerangka tata kelola, good governance, dari segi ekonomi, pentadbiran negara, dari segi politik, kan. Tetapi berinspirasikan nilai-nilai yang boleh diambil daripada Islam itu sendiri. Dan nilai ini kadang bersikap universal. Tapi Doktor talented orangnya, sebab boleh menulis buku, boleh ada 50 buah buku, betul Doktor? Setakat ni Alhamdulillah. Nulis 50 buah buku dan juga seorang pelakon. Pernah berlakon. Pada tahun 2021 dan drama Kudeta 2022. Macam mana tu? Ahli politik, menteri, berlakon. Ahli politik memang jiwa lah. Tak, ahli politik secara amnya adalah pelakon by nature pun. Well. Contohnya lah. Letih macam mana pun, bila kena orang telefon kata kat kawasan parlimen dekat Adun ada masalah gitu semua, dia kena turun walaupun tengah geram, tengah ngantuk, terpaksa senyum. Jadi by nature lah. Tetapi yang saya berlakon dalam filem Taruh dan juga Kudeta tu, ni memang pelakon yang sebenar.
Itu merupakan proses saya nak belajar. Apa tu kebetulan produsernya kalau yang taruh itu Syaukat, yang kita punya pengusti profesional. Dia producer, dia ajak The Flower saya. Dan yang Kudeta, drama bersiri tu yang menarik. Drama Kudeta ni merupakan drama berunsur politik pertama di Malaysia. Kan? Yeah. Dan dia punya plot, dia punya cerita ialah berkaitan dengan politik, dan dia drama Melayu yang pertama berani memasukkan Perdana Menteri ke dalam penjara sebelum Najib masuk. Jadi, tapi malangnya orang kita tak suka dia kalau drama cinta pukul 7 petang tu dah minat lah kan. Tapi yang dah minat satu je. Skrip 5 saat saya dengan Vanida. Jadi kita tahu apa orientasi pemikiran orang kita dekat mana. Cerita berat-berat 13 siri dia tak sanggup tengok. Tapi yang 5 tu dia minat. Terutamanya yang pakai lebay ni lah. Yang tu yang part yang paling menarik yang dia highlight. Dia boleh suka. Tapi bila digambarkan cerita Walid, dia marah pula. Walid itu menggambarkan sikap mereka kan. Okey. Baik. Sekarang ni berkenaan dengan Majlis Pimpinan Pusat. Jadi apa yang memotivasikan doktor untuk sebenarnya nak mempertahankan? Okey. Pertama sekali dan yang terakhirnya, mengapa saya nak bersama dalam MPP ialah untuk saya kekal bersama dengan Presiden memperjuangkan agenda madani demi menyelamatkan Malaysia, demi menaikkan nama Malaysia, demi memberikan kesejahteraan dan kemakmuran dan kemajuan kepada rakyat dan juga tanah air. Full stop. Bagaimana doktor nampak Parti Keadilan sekarang ni? Semua orang nak bercakap pasal pemilihan. Sangat famous. Dia orang kan, saya dekat live TikTok setiap malam. Dia orang tak dengar dah pasal kita nak kutuk balon parti lawan ke apa. Dia nak dengar pasal pemilihan. Yang isu panasnya berkenaan dengan timbalan presiden lah. Apa pendapat tu? Gini, saya rasa satu perkara yang ialah orang kita dia suka benda sensasi dan agak benda yang emosional. Satu perkara yang kita kena hargai, Parti Keadilan merupakan parti yang sentiasa memulakan sesuatu, mencetuskan sesuatu yang baru dalam senario politik negara. Pertama, Parti Keadilan adalah satu-satunya parti berbilang kaum yang presidennya menjadi Perdana Menteri Malaysia. Selama ni UMNO, lepas UMNO naik bersatu, lepas bersatu lagi, bersatu 2.0, kemudian UMNO kembali dan tiba-tiba Keadilan. Parti berbilang kaum, parti yang memperjuangkan aspirasi, reformasi dan juga kepentingan semua rakyat Malaysia. Presidennya menjadi Perdana Menteri Malaysia. Yang kedua, kalau kita lihat komposisi di dalam Keadilan, dia benar-benar berbilang kaum. Kita ada parti lain yang mengaku berbilang kaum. Contoh seperti kita ada Democratic Action Party, kita ada Parti Gerakan, kita ada parti sebelumnya Parti Rakyat, Parti PSRM dan sebagainya. Tapi kadang-kadang komposisi kaum itu tidak mencerminkan komposisi demografi Malaysia. Keadilan, walaupun berbilang kaum, tetapi demografi parti itu menterjemahkan demografi rakyat Malaysia itu sendiri. Maksudnya, walaupun dia berbilang kaum, tetapi tetap dominan itu mereka yang majoriti. Kepimpinannya masih majoriti. Dan juga betul-betul mendukung perlembagaan dan juga aspirasi tertubuhnya Malaysia itu sendiri. Kemudian, sistem pemilihan di dalam Parti Keadilan Rakyat sentiasa bersifat segar. Sebelum ini one man one vote, dan kali ini dengan sistem yang baru, kemudian kita mulakan e-voting. Orang dia tak mula, kita dah mula e-voting. Tahun ini pemilihan yang saya rasa is a groundbreaking, satu benda yang luar biasa walaupun tak sunyi daripada kritikan. Pertama sekali kita buat representative demokrasi. Betul. Kan? Pemilihannya. Dan mana ada parti yang kalau nak buat pemilihan ada face recognition, ada EKYC, ada pemutihan ahli. Jadi kita nak pastikan one man one vote itu terletak kepada ahli yang benar-benar ingin berkorban, ingin menyumbang dan juga ingin berjasa kepada parti. Sebab tu kadang orang kata susahlah begitu gini. Yalah. Perjuangan itu tak ada yang mudah.
Kalau yang mudah itu bukan erti perjuangan. Jadi parti keadilan sentiasa mendepani, sentiasa mendahului. Jadi tetapi ia datang dengan bayaran, dia datang dengan harga. Maksudnya dengan kritikan, dengan terdapatnya. Yalah tadi Yani sebutkan tentang isu yang hangat dan sebagainya. Itu adalah hasil daripada sistem baru yang dibawa oleh keadilan itu sendiri. Dan menarik, perwakilan dalam pemilihan kali ini yang baru ni Is ada tulis lah, nak cuba explain kan. Tapi hari ni kita tak appreciate. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, apabila dia menjadi arus perdana, saya kira anak cucu kita akan appreciate apa dilakukan oleh keadilan berdari ini. Iaitu apa? Sebelum ni orang ingat, okey, one man, one vote, orang ingatkan setiap apa tu, setiap orang kalau ahli, walaupun daftar hari, esok dah boleh mengundi. Tak. Ada sistemnya. Kemudian kita pergi kepada sistem perwakilan, proportionate, representative. Kemudian kepelbagaian itu. Jadi kalau kita lihat, di dalam pemilihan cabang itu sendiri disyaratkan ada komposisi kaum, ada komposisi gender. Tidak mahu dinominasi oleh kaum tertentu saja, oleh gender tertentu saja. Kemudian bila untuk pilih dalam pusat ini dan untuk pilih timbalan presiden, naib presiden, perwakilannya menarik. Ada yang undi online, ada yang undi atas talian, dan yang mengundi itu perwakilan bukan hanya yang menang waktu pertandingan cabang baru ni saja. Yang kalah pun boleh mengundi. Itu saya kata, ini satu benda yang luar biasa, satu benda baru, groundbreaking, satu penerokaan yang kita katakan luar biasa dan terkini dalam politik demokrasi dibawa oleh keadilan, tapi malangnya ditenggelami dengan isu pijisan yang timbul pada hari ini. Sebab tu saya kata, izinkan saya dalam hiruk pikuk, dalam kekalutan, dalam kekalutan, dalam cacar marba, orang nak cerita tentang persaingan, saya ingin membawa keindahan yang dibawa oleh keadilan yang mungkin hari ini kita tak akan hargai, tetapi apa yang berlaku pada keadilan hari ini, pada waktu ini, dalam tempoh 10 tahun lagi akan menjadi bahan kajian dan bahan pengajaran di subjek sains politik di mana-mana universiti yang mengajar sains politik atau mungkin di sekolah sendiri apabila diajarkan tentang demokrasi itu sendiri. Jadi demokrasi yang dibawa oleh keadilan ini bukan satu yang unik. It's a reform. Sebab tu baru ni ada wartawan daripada Singapura nak tanya dengan saya. Dia kata dia nak tanya tentang macam mana dalam mesyuarat MPP berlaku begini-begini. Saya kata okey. Saya menjaga amanah, menjaga profesionalisme dan juga menjaga mandat parti. Saya tak boleh bocorkan apa yang berlaku dalam mesyuarat, tetapi saya ingin bawa satu perkara yang baru. Apa? Saya ceritakan apa yang berlaku di dalam parti keadilan ini perlu dijadikan contoh kepada sistem demokrasi yang ada di seluruh dunia. Mana-mana parti politik, saya kata hatta kalau PAP sendiri pun perlu mencontohi kami. Jadi ini sesuatu yang baru. Tapi dia kata, tapi sesuatu yang baru sukar diterima pada mulanya. Dia kata, but it caused a lot of problems. Dia kata, yelah, you trying something new to correct the status quo, definitely you face a lot of challenges. But that challenges will enrich the substance of the mechanism itu sendiri. Sorry ya ni. Tak apa. Bukan. Saya. Okey, maafkan saya, Doktor. Tapi kalau ada pembaharuan yang boleh dibuat oleh doktor oleh sistem pemilihan kali ini lah. Maybe there's a flaws anywhere. What is the... Dia bukan flaws. Ini. Bukan flaws, maybe there are weaknesses here and there. Or maybe there are misconceptions here and there. Tapi inilah waktu untuk belajar. Inilah waktu untuk kita buat sesuatu yang baru kan. Masa one man one vote pun kalut. Saya ingat itu jam saya dekat parti lain lah kan. Begitu juga kenapa sentiasa kita timbul benda yang baru ni, kerana kita nak pastikan pertamanya justice, keadilan itu sendiri ada. Keadilan yang bukan sekadar dinikmati oleh parti tetapi juga ahli. Sebelum kita nak bawa pada negara, perlu dalam parti sendiri ada keadilan itu sendiri. Yang kedua, kita nak setiap pihak itu setiap anggota parti
mempunyai tanggungjawab, mempunyai amanah dan juga melakukan yang terbaik untuk parti. Dan bila perkara macam ni semua, it's a groundbreaking, it's something new. Tapi malangnya, kadang saya bukan nak blame lah, bukan nak menyalahkan, tetapi agak terkilan melihat kita punya analisis politik, bila kita lihat pengamat, bila kita lihat orang yang cerdik pandai, juga terheret dalam perbincangan yang picisan. Oh, ni camp mana? Ni camp itu. Ini, come on. Betul. Can't you see what is happening now in this new electoral system in keadilan? It's something very unique. Sesuatu untuk diteliti dan dikaji. Tapi sehingga setakat ni saya belum nampak mana-mana analis politik, profesor ataupun harta negara luas ni bila berlaku sistem pemilihan keadilan ni, tak nampak lagi orang yang membincangkannya dari sudut ilmiah. Sehingga benda tu macam tenggelam. Ya, lebih malang lagi apabila ada di kalangan ahli yang mungkin tak puas hati, mungkin tak menang dan sebagainya. Tidak menghargai proses itu sendiri. Walhal proses itu diluluskan oleh MPP, diluluskan oleh mesyuarat agung khas dan merupakan cetusan idea daripada presiden sendiri yang inginkan parti keadilan, parti yang demokratik, parti yang memberi hak kepada setiap ahlinya dan parti yang menjunjung keluhuran sistem nilai itu. Baik. Okey, tapi kan doktor, seperti yang doktor katakan, ini semua cabaran, betul? Cabaran untuk kita reform lah kan. Jadi apa sebenarnya solution dia? Untuk jangka pendek, untuk jangka masa panjang, untuk kepada cabaran itu sendiri. Adakah ia akan ditambah baik? Adakah ia akan dikekalkan? Apa cadangan doktor sebagai MPP? Saya kira bila ada cabaran, kita akan mencambahkan idea, akan berlaku penambahbaikan, akan berlaku perkembangannya. Ini yang berlaku. Di dalam parti keadilan seperti mana saya sebut sebelum ni. Kalau sebelum ni, asal-asal dulu kan kita buat sistem pemilihan yang biasa, kemudian one man one vote, sekarang ni pergi kepada sistem yang terkini, proportionate demokrasi dan sebagainya. Itu menunjukkan parti keadilan adalah parti yang dinamik. Sentiasa berubah, sentiasa maju ke depan, dan ini merupakan ciri parti politik unggul yang boleh kita katakan parti masa depan mendepani lah parti-parti yang lain yang mengungguli dan juga memimpin Malaysia. Inilah parti dia. Sebab itu kalau ramai orang kecoh gitu gini, saya kata no, I want to go beyond this. Saya katakan saya ingin pergi di atas kekecohan ini. Saya mengatakan bahawa apa yang berlaku pada hari ini menunjukkan bahawa parti ini adalah parti masa depan. Parti ini yang akan memimpin Malaysia untuk tahun-tahun yang akan datang. Apa yang berlaku pada hari ini tak akan lama. Dia akan selesai dan insya-Allah dia tidak akan seburuk apa yang pernah berlaku pada tahun-tahun yang sudah lah. Okey. Saya sebenarnya terpegun ni. Sebab ni betul pensyarah ni kan. Okey. Apa pendapat Dr. Mazli untuk memastikan parti keadilan ni sebagai MPP, jika terpilih lagi sebagai MPP, untuk memastikan parti kekal inklusif dan relevan kepada golongan muda lah. Okey. Pertamanya, saya kira bagi ahli parti sendiri kena menghayati apakah roh, aspirasi dan juga fikrah parti itu sendiri. Kena cernakan di dalam pemikiran mereka, kena hayati dengan jiwa mereka apa yang ingin dibawa oleh penubuh, pencetus aspirasi parti ini sendiri, iaitu Presiden kita, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Idea Madani itu sendiri. Ini hari semua sebut Madani apa? Madani gini. Kan? Ataupun sebut Madani apa? Oh, Madani ini Anwar Ibrahim. No. It's more than that. Penghayatan. Jadi bagi ahli-ahli parti perlu menghayati perjuangan parti itu sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kena pada keikhlasan lah. Tak boleh masuk parti untuk sebagai satu kenderaan, sebagai satu kita katakan peluang untuk dapat jawatan, dapat laba, dapat bisnes dan sebagainya. Betul. Kena lihat bahawa parti ini merupakan satu wahana untuk memastikan masa depan anak cucu kita lebih baik daripada hari ini. Dan memastikan negara kita
berada pada tempat yang sepatutnya. Ya. Dan yang ketiganya, kalau sebut pada saya ingat selepas habis pemilihan ni, saya dah bincang dengan ahli cabang di Sempang Renggam, kita all out, tambahkan keahlian, tambahkan ranting dan perkukuhkan parti. Dan kita menjelang PRU ke-16 ni, kita kena pastikan kita menjadi parti yang dominan. Kita kena dapat balik 33 kerusi yang ini hari Saya rasa macam di campaign oleh doktor sekarang. Saya rasa macam I drawn to you to vote you. I cannot. Saya bukan perwakilan untuk vote doktor. Oh, tak apa, boleh campaign. Boleh campaign. Boleh. Tak ada masalah. Okay. So, doktor, sekarang ni, jika, where do you see yourself dalam parti in the future? Maknanya doktor ni, doktor rasa adakah jawatan yang lebih tinggi, doktor mahu pergi ke jawatan lebih tinggi, nak menyumbang lebih aktif kepada parti dan sebagainya? Takkan setakat MPP kan? Okey, pertamanya, maybe one day kita akan timbalan presiden, vote for timbalan presiden Dr. Mazli Malik in the future. Who knows? Kan? Okey. Gini. Pertamanya, kadang-kadang kita ada perkara yang kita ingin berikan dalam kehidupan kita ini untuk memaknai hidup kita dan juga hidup orang lain. Betul. Bagi saya, ni pun Is pernah tanyalah dulu kan, kenapa saya masuk politik? Kerana saya lihat betapa negara ini dengan hasil mahsulnya, dengan katakan sumber manusianya, dengan pelbagai nikmat yang Allah Ta'ala berikan, kita boleh jadi negara yang jauh lebih maju daripada keadaan kita pada hari ini dan juga negara-negara lain. Dan lebih menarik pada itu, bukan sekadar kita nak maju dari segi material saja. Kita boleh maju dengan budi kita. Kita boleh maju dengan nilai kita. Kita boleh maju dengan kita punya, kita katakan, identiti yang tersendiri kita. Saya yakin Parti Keadilan mampu untuk bawa Malaysia ke depan. Kita inginkan Perdana Menteri kita bukan sekadar menjadi Perdana Menteri pada penggal ini, tetapi juga pada penggal kehadapan untuk menyelesaikan agenda madani itu untuk diwarisi oleh sesiapa pun yang datang selepasnya. Kalau Jani tanyakan apakah yang saya hendakkan, wallahu alam bisawab. Saya tak nampak benda yang besar, kecuali saya nak pastikan di dalam setiap perubahan di Malaysia itu, dalam setiap keunggulan yang dibawa oleh Parti Keadilan itu, saya menjadi antara salah satu asbab dan juga tonggak terhadap perubahan itu. Di mana pun jawatannya. Saya sedar bahawa doktor keluar daripada Bersatu itu dan kena hilang jawatan. Kena tendang. Daripada jawatan, daripada Parti Bersatu dan hilang jawatan menteri itu disebabkan rasuah. Kronism. Bukan doktor yang rasuah, maknanya kena adakan tender bestari. Bukan bestari dan sebagainya. Saya tanya balik. Biar saya betulkan yang ni. Okey. Saya ditendang keluar daripada parti saya dan diminta oleh Perdana Menteri pada waktu itu untuk melepaskan jawatan kepada Menteri Pendidikan kepada beliau kerana tidak bersetuju dengan perkara yang melibatkan isu prinsip. Ya, bukan berkenaan dengan tender yang dikatakan. Berkaitan isu prinsip yang saya tak setuju. Ya, okey. So, full stop on that lah. Okey, baik. Jadi, isu politik wang di dalam pemilihan parti. Saya nak tanya doktor. Bagaimana pandangan doktor dan cara menanganinya? Of course, there is some certain part yang masih lagi mereka yang menggunakan cara tersebut. Saya, wallahu alam bisawab, mungkin ada, mungkin berlaku. Tapi saya setakat ni tak nampak benda tu berlaku depan mata saya lah. Jadi saya tak boleh nak komen apa-apa. Yalah. Tapi kalau pendirian prinsip doktor pula berkenaan dengan perkara tersebut. Berkaitan apa? Doktor pula berkenaan dengan perkara tersebut. Berkaitan apa? Polis sekian banyak, awak kena undi saya. Saya rasa pada waktu itu pemilihannya bukan berdasarkan roh parti itu sendiri. Ya. Kalau kita masih ingat apa Presiden cakap, dia kata dia ingin setiap yang bertanding dalam parti membawa fikrah, membawa visi dan membawa kepimpinan. Mereka dipilih bukan kerana duit, tetapi kerana mereka dilihat sebagai inilah pemimpin yang boleh bawa parti ke hadapan. Sama ada di peringkat cabang ataupun di peringkat pusat. Jadi pada saya, kalau orang yang melakukan politik wang dan dia dilantik dan sebagainya, itu bukan membawa aspirasi keadilan yang sebenar.
Doktor aktif tak di social media? Yang ni tengok macam mana? Aktif tak? Not bad lah. Not bad lah. Dia bermusim. Dia bermusim. Bermusim. Kalau kadang Which isu... platform actually? Orang yang generasi X yang tua macam saya ni biasa Facebook lah. Facebook. Jangan cakap macam tu, nanti saya minta rahsia awet muda pula. Kan? Okay. Dia mengaku dia tua tapi dia nampak muda macam mana tu agaknya. Nak kata tua, yalah. Nanti orang bilang KRU dah tua pun tapi boleh lagi lompat-lompat kata kan. Saya tak boleh lah lompat macam gitu. Ajak lompat masuk orang lama lah kan. Jadi biasa Facebook lah. Instagram, kadang-kadang X pun bila sempat. TikTok once in a blue moon. Itu yang tadi nak buat benda macam yang Sanusi buat ni pun saya tak reti buat kan. Nasib baik yang ni reti buat. Dah belajar ni. Nanti senang je. Doktor masuk je live saya. Every time, hello je. Saya nak masuk. Saya nak ulas berkenaan isu apa-apa. Senang. Doktor. Kalau you have to go forward ni. Zaman teknologi. Kalau sempat lah. Pasal. Kalau sempat lah. Okay, insyaAllah. Okay, jadi apa pendapat doktor berkenaan dengan di media sosial sekarang ni banyak isu 3R. 3R. Very sensitive issue, but itu bullet yang digunakan oleh... Yang ni rasa isu ni isu 3R ke? Isu mana tu? Tak, saya rasa isunya, kalau kita scratch the surface, kalau kita tengok zahirnya, oh ni 3R. Tapi kalau kita pergi ke bawah lagi, dia bukan isu 3R. Yang berkenaan 3R itu merupakan apa kita katakan dia punya tajuknya. Tetapi penyebabnya bukan 3R. Penyebabnya? Penyebabnya kebodohan. Okey. Kebahlulan. Ya, saya setuju. Kan? Ya. Kebodohan, kebahlulan. Kemalasan. Ya. Tak nak baca, dia baca tajuk je. Itu okeylah, nak kata malas, bahlul. Dan juga saya katakan kehilangan kejantanan. Okey. Saya tak sedap minum air tadi. Okey, kebodohan, kebahlulan tu yang ni boleh faham lah kan. Ya, faham. Dan kalau yang ni kata pemalas, sekalilah dia. Kemalasan tu termasuk dalam kebahlulan dan sebagainya. Ya. Tapi kehilangan kejantanan. Apa maksud jantan? Jantan ni bukan maksudnya, ini hari kalau sebut, kopi jantan. Orang kita ni orientasi seks dia terlampau, dia hidup dengan penuh kemiangan dan kegatalan. Tetapi, tak, dia kadang lagi walid lagi. Kan? Okey, tak bukan salah walid saja. Kalau kita tengok yang kat media sosial yang tak walid yang lagi teruk kan. Ya. Okey. Yang apa? Yang keluarga ku pun lagi teruk kan apa? Keluarga ku. Keluarga ku yang apa? Rosyamno apa? Ketak-ketak bibir. Oh, keluarga itu. Okey. Keluarga itu. Tengok yang ni drama pun aku tak sempat tengok macam mana aku nak layan TikTok. Okey, saya nak cerita. Bila sebut jantan apa? Kejantanan merupakan satu sifat mulia. Sifat kita katakan honor. Kalau orang putih bilang apa gentlemanliness ataupun dipanggil sebagai chivalry. Chivalry. Maksudnya sikap apa tu steady ataupun dalam Islam dia bilang qawam. Qawam. Itu kalau kita cakap dalam bahasa Islam lah. Kejantanan ini dia maksudnya dia ada honor. Dia tak akan cakap perkara yang sepele. Dia tak akan cakap benda yang sembrono. Dia tak akan jump into conclusion. Dia tidak akan buat perkara yang memalukan diri dia. Ini hari, kita nak komen Facebook. Atuk ni. Tok Wan ni. Betul. Tetapi dia punya komen, ya Allah, dengan penuh gata, penuh miang satu. Dengan penuh cercaan, dengan penuh makian dua. Dengan menghina dan sebagainya. Hatta bila letak sengih. Macam tadi saya tengok. Agung. Hadiahkan kepada siapa tu TLDM. Boat yang begitu unik, hasil design apa tu Duli Yang Maha Mulia Agung sendiri. Ini satu benda yang besar. Sepatutnya kita bangga kan. Berapa beratus apa ni emoji tersengih-tersengih yang macam dia buat waktu pilihan raya mana? Emoji ikonik. Emoji haha ni. Dan bila kita tengok siapa punya emoji haha ni, orang-orang yang kita tahu macam mana pemikirannya. Veteran dah. Dah lama lah, orang lama. Yang ni veteran satu hal. Ramainya yang walid-walid. Lebay. Dia saya kata, ya Allah, ini hilang jantan ni. Sebab apa? Orang yang menjaga kejantanannya, dia ada standard. Dia takkan macam mudah-mudah orang kata, wah, tengok kita bincang tentang benda serius, dia ketawa macam itu. Ini apa punya kan?
Maksudnya dia tak ada dia punya gentlemanliness. Yes. Okey. Itu saya sebutkan. Jadi isu 3R ini hanya simptom. Akarnya dia hilang hikmah. Hilang hikmah, dia penuh dengan kemalasan, penuh dengan kebalulan dan juga dia tidak ada maruah. Dia tak malu. Ya. Hilang malu. Maksudnya dia tak malu nak komen. Contohnya bila sebut sama bila kadang atlet kita ialah dia pakai leotard dan sebagainya. Wah, komen macam-macam. Baru tu macam belagak suci. Dia dah komen lucah, dia kata bertaubatlah. Kau confuse kau ni, kan? Timbul cerita macam 3R dan sebagainya. Komen-komen tiba-tiba macam belagak suci. Tapi komennya itu menunjukkan kedangkalan fikirannya. Tidak jantannya, tidak gentleman kat situ. Yes. Satu. Yang keempatnya, tadi saya kata 3, punya 4. Ramainya dia tak 4. Dia sama juga, tidak jantan. Ramai bila kita cuba lihat yang komen-komen dan sebagainya merupakan golongan yang lelaki. Ramainya lelaki yang kecewa. Lelaki yang kecewa? Kenapa? Ini kadang dalam sosial media trend yang ingin dibawa ialah trend hidup yang mewah. Ya. Di kalangan influencer ataupun pempengaruh dan sebagainya ingin paparkan kehidupan yang mewah. Di kalangan orang biasa pun, di kalangan saya lihat anak-anak muda, anak-anak sekolah pamerkan kehidupan yang pergi makan angin, pergi situ gini, pakai benda yang mahal, pakai gitu, beli kereta baru, beli rumah besar dan sebagainya. Dia mencetuskan di kalangan anak-anak gadis yang muda ni, mereka ingin kehidupan seperti itu. Yeah. Okay. Dan mereka inginkan kalau ada pasangan nak aku high maintenance. Dulu ada istilah high maintenance. Yeah. Ini jam high maintenance itu dah jadi itulah common maintenance. Okey. Yang ni mesti ingat. Semenjak tahun 2020 keputusan SPM kita ramai tak ambil SPM. Okey lah, ada COVID tak COVID. Kalau dia ambil SPM, gagal ni ramai. Baru ini, konon yang terbaik dan sebagainya. Tetapi yang dapat matematik tergolek-golek tu 50%. Ya. Kesannya apa? Kesannya peluang untuk kerja, peluang untuk sambung belajar kurang. Betul. Kerja yang dia dapat pun gaji kurang. Ya. Dan ramainya yang kececeran dan sebagainya itu dari segi gendernya lelaki. Gender lelaki, ya. Budak lelaki. Ya. Pergi ke universiti, ramai budak lelaki kurang. Ramai budak perempuan, budak lelaki kurang. Ya. Di pasaran kerja, boleh tengok perempuan gaji besar. Dan perempuan, expectation macam saya sebutkan tadi, mereka inginkan kehidupan yang, yalah, kalau tak lavish pun. Tapi dan dia nak sekufu lah. Dia nak sekufu, sebab tu ramai yang kata sanggup. Kalau aku dapat laki orang yang penting boleh tanggung hidup aku dan sebagainya. Ya. Ini menyebabkan apa? Ramainya gagalis. Bila timbul gagalis, dia nak tackle yang ni tak dapat. Dia nak tackle Sarah tak dapat. Dia nak, jadi apa? Main sebut ya. Okey. Jadi apa? Dia kecewa. Dia geram. Tapi dia dah geram, dia nak buat kat yang ni tak boleh, nak buat dekat Syah tak boleh. Kan? Akhirnya dia lepaskan kepada Badanun. Ni kerajaan tak guna, mahal. Yalah, kau rasa mahal sebab dengan gaji kau itu tidak seperti gaji orang lain. Yang mana gaji kerja lebih sikit. Jantan yang kecewa lah, boleh kata. Ya, jadi hilang kejantanannya. Dan ini ramai. Dan ini kalau kita rajin, kalau mana-mana cari badan-badan kajian yang cuba tengok, dia boleh dissect. Dissect ni macam kita belah kaji gitu kan. Belah siasat. Tengok, yang emoji-emoji itu apakah kerja mereka. Tapi sekarang ramai dah lock account. Sebelum lock account kita masih boleh pergi lagi. Kebanyakan orang yang macam merasakan geram, marah. Nak lepas tak boleh, akhirnya dia pilihan yang termudah 3R. Yang termudah marahkan kerajaan. Yang mudah marahkan PM dan sebagainya. Dan ini yang berlaku. Jadi sebab tu pada saya 3R itu hanya simptom. Kita kena rawat akarnya. Jadi cabaran besar bagi kerajaan, macam mana nak rawat akar? Kita ada setiap tahun lambakan
lelaki-lelaki, anak-anak muda lelaki seperti ini untuk selamatkan mereka. Ya. Saya rasa dibela sangat sekarang ini kerana doktor telah mengatakan begitu kepada lelaki-lelaki. Tak, yang ini bukan nak bela yang ni. Ini nak ceritakan keadaan yang berlaku dah bagaimana untuk parti keadilan, selamatkan Malaysia, selamatkan negara, perlu fikir apakah program, apakah usaha kita untuk mengangkat ekonomi mereka ni. Ya, betul. Okey, jadi supaya tidak timbul mereka-mereka yang terlalu banyak masa pergi mengomen yang bukan-bukan, akhirnya kalau kita tengok doktor, yang komen-komen tu yang telah didakwa di mahkamah dan sebagainya, membantu kepada tukang jahit, driver lori, penganggur. Dan mereka-mereka ni lah yang sering terpedaya dengan... Sebab apa? Sebab tadilah. Dungu, bebal, kemudian dia marah sebab dia gagal, dia marah dia tidak jantan kan. Jadi macam mana nak mendidik supaya mereka ni dapat kejantanan. Sebab itu ibu-ibu ini hari peranan besar tau. Ni kalau ibu-ibu yang melihat ajarkan anak-anak lelaki kita supaya bersikap jantan. Jantan ni bukan jantan yang dari segi seksis ataupun jantan yang kurang ajar. Baru ni apa kes lempang orang tak whatever lah. Saya pun tak tahu apa yang berlaku, kita tak berani nak komen. Tapi maksudnya tak, jantan yang sebenar, jantan yang kita kata kalau dalam mencari rezeki dia yang ke depan. Kalau yang berkorban dia yang pertama. Dalam keluarga dia lah breadwinner ataupun dia lah yang mengorbankan waktunya untuk cari sara anak bini, sara ni adik-beradik dan sebagainya. Orang yang macam gini, jantan sebenarnya dia tak ada waktu untuk komen-komen. Dia tak ada waktu macam inilah Madanun lah gini. Inilah. Dia tak ada waktu. Kenapa? Pada dia setiap detik itu berharga untuk dia lakukan sesuatu, sara anak bini, sara adik-beradik, bangunkan masyarakat, bangunkan negara. Betul. Jadi kita nak lahirkan jantan-jantan. Okey, baik. Doktor, jika tidak terpilih kali ini sebagai MPP, tidak dilantiklah sebagai MPP, adakah Dr. Mazli bersedia menyumbang kepada parti secara percuma? Pertamanya, kalau lihat ini hari pun saya tak ada pangkat apa-apa. Ya. Ada ramai orang kata inilah sokong-sokong Anwar pun tak kasih kau apa-apa. Saya bekerja bukan untuk Anwar. Kita bekerja untuk negara, rakyat, dan kita bersama dengan Anwar sebab kita yakin beliau mempunyai gagasan, beliau mempunyai visi dan beliau mempunyai kemampuan untuk bawa Malaysia ini jauh ke hadapan dan rakyat Malaysia terutama anak cucu kita jadi lebih baik. Jadi saya ingat pada 3 Januari 2020 ketika saya buat pengumuman untuk memulangkan jawatan Menteri Pendidikan kepada Perdana Menteri pada waktu itu, saya sebutkan demi negara, demi rakyat, demi tanah air tercinta, saya akan terus berjuang dan berkorban dalam mana keadaan sekalipun, dalam mana ruang sekalipun, tidak tunggu ada jawatan. Kerana kita tahu hidup kita ni adalah sementara. Jadi kita nakkan hidup kita ini lebih bermakna. Dan kita memaknakan kehidupan orang lain. Betul. Jadi, berbanding dengan calon lain sebagai MPP, apa kelebihan Dr. Mazli yang Dr. Mazli rasa tak ada pada calon lain? Pertama, saya tak sempat nak tengok calon-calon lain kerana saya tak suka nak jaga tepi kain orang. Sampai 89 orang tak sempat nak tahu siapa your competitors. Itu saya tak suka jaga tepi kain orang lah. Tetapi yang saya ingin kemukakan kepada ahli perwakilan yang akan mengundi nanti, bahawa saya ingin bersama dengan Yang Amat Perdana Menteri, saya ingin bersama dengan parti, saya ingin bersama dengan perjuangan ini untuk memastikan kita membawa agenda Madani, memajukan Malaysia, jadikan Malaysia jauh lebih baik daripada hari ini dan juga memastikan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Jadi sekarang ni Parti Keadilan ramai generasi baru, generasi muda yang baru join Keadilan dan sebagainya, doktor. Kolaborasi dari generasi lama dalam parti. Ada hari tu Pak Ya, tokoh reformasi daripada bermulanya tu reformasi itu sendiri, dan generasi baru. Walaupun Dr. Mazli ni baru tak sampai 10 tahun dalam PKR. Belum lagi lah.
dan bergabung dengan tokoh reformasi dan sebagainya. Bagaimana Dr. Mazli membawa diri dalam parti? Okey, satu perkara yang menarik, bila kita sebut perjuangan reformasi, keadilan tidak memonopoli reformasi. Kerana keadilan meyakini dan juga pencetus reformasi itu sendiri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, meyakini bahawa reformasi itu adalah hak milik rakyat Malaysia. Dan ketika dilancarkan reformasi pada tahun 1998 itu sendiri pun, ianya didukung oleh NGO, Cerdik Pandai dan juga banyak pihak yang lain. Bila sebut tentang reformasi, pada waktu itu, kalau untuk East pun dia kat UK lagi, dia belum balik lagi. Tapi dia dah balik pun dia rasa bahang itu, dia bukan hanya milik keadilan. Pada waktu itu dia diangkat oleh NGO untuk gerakan massa, untuk gerakan Cerdik Pandai dan sebagainya. Jadi pada hari ini kalau kita lihat, antara tekad saya di dalam parti ialah untuk kembalikan semangat itu. Merangkul kembali golongan pendidik, golongan tenaga pengajar, golongan siswa untuk bersama-sama mengangkat agenda reformasi melalui Parti Keadilan Rakyat. Sebab itu kalau di peringkat luar negara, saya dan rakan-rakan sedang tumbuhkan kelab aspirasi antarabangsa Madani. Kelab keadilan lah. Ini hari dah ada di Jordan, di Syria, di Madinah, dan kita mendapat undangan daripada banyak negara-negara lain untuk bersama-sama dengan Parti Keadilan dan juga dengan perjuangan reformasi. Jadi kita silakan teruskan. Jadi kita lihat bahawa kalau nak sebut perjuangan reformasi itu, kita perlu lebih kembangkan, rangkul lebih ramai pihak lagi, dan pada hari ini Parti Keadilan merupakan wadah politik yang paling sesuai untuk mereka. Betul. Sikit berkenaan apa sebadanan semula. Adakah ia akan dilaksanakan dalam sedikit masa lagi? Itu kena tanya SPR lah. Yalah. Sebab saya kami tak ada, mungkin doktor tahu kan? Tak, itu tak dibincangkan dalam tidak MPP. Tidak dibincangkan Okey, baik. Sebab kalau kita tengok okey, tak apa kalau berkenaan dengan itu. Jadi sekarang ni mesej utama Dr. Mazli. Mesej Dr. Mazli yang nak disampaikan kepada mereka yang akan mengundi Dr. Mazli. Okey. Kamera tu. Oh tu. Okey. Oh ini. Okey. Pertama sekali kalau kita lihat, Malaysia berada di dalam perjalanannya untuk menempuh satu masa depan yang jauh lebih baik. Kita berada di landasan yang betul, kita sedang menapak yang begitu laju. Dan semua ini di bawah usaha sama yang digarapkan oleh Kerajaan Perpaduan. Tunggaknya ialah Perdana Menteri kita. Kita ingin usaha ini berterusan sehingga kepenggal akan datang dan penggal-penggal seterusnya. Tapi Presiden perlukan dokongan daripada parti beliau sendiri, Parti Keadilan. Kita perlu kuatkan parti, kita perlu jadikan keadilan ini parti pilihan utama rakyat, dan kita perlukan mereka yang berada dalam keadilan di kalangan pimpinan ini, mereka yang senada, seirama, berjalan sederap langkah dengan Presiden. Jadi pada para perwakilan, saya ingin menjadi salah seorang daripada pimpinan di hadapan yang akan bersama, bahu-membahu dengan Presiden, meneruskan perjuangan Madani, membawa Malaysia ke arah yang lebih baik demi masa depan anak cucu kita. Maka saya menawarkan diri saya untuk menjadi ahli majlis pimpinan pusat Parti Keadilan. InsyaAllah terbaik, Doktor. Okey. Jadi inilah end of our session, Doktor. Terima kasih. Saya doakan semoga Doktor berjaya. Amin. Amin. Sebab saya pun boleh terkesima ni dengan kata-kata Doktor, dengan segala idea Doktor dan sebagainya. So saya sangat menyokonglah Doktor untuk mengekalkan. Tapi kau tak boleh ngundi nanti kan? Tak apa, next time. Next time boleh. Boleh kempen. Boleh tolong kempenkan, no problem. Dia boleh. Okey. Okey, baik. Jadi boleh. Sarawak boleh Okey. Sabah okey? Okey, di kempen terus Sabah Sarawak. Di kempen Melaka. Okey, Melaka 5. Johor, bangsa Johor. Terengganu. Terengganu. Terengganu okey. Doktor. Beritahu orang Johor, 26 cabang. Kita angkat bangsa Johor. Okey.
Setahu saya doktor boleh banyak bertutur dalam pelbagai bahasa. Bolehlah saya sikit. Ya. Okey. Ucap Melayu. Cincin. Lah sikit pada bahasa lain. Bahasa Cina. boleh. Okeylah, 我要你们投票 Dr. Marcelli sebagai MPP keadilan. Cita.我。拜。我知道。现在我们讲华语吧。OK。Tapi dia lagi terror lah. Tak ada lah. Doktor banyak bahasa ni. France saya tengok, Jerman boleh, Jordan ada bahasa Arab lah kan. Okey, baik. Okey. Terima kasih. Yes. Boleh doktor? Ada. Cakap Arab sikit doktor. Apa ni PM boleh cakap Arab sikit. Cakap Arab sikit. Permintaan daripada Melaka. Perwakilan Melaka. Okey. Cakap apa? اوكي ارجو من اعضاء الحزب الذين سينتخبون في المؤتمر انتخبوني لاكون من عضوي المجلس المركزي المجلس القيادي للحزب. ما شاء الله. Ahlan wa sahlan. Nasib baik korang tak amin tadi. Dia tak ada doa tadi doktor. Saya dapat dia tak ada doa. Dia kata doktor baca doa tu. Okey. So terima kasih kepada yang okey, baik. Abang Long Tanjak. Salam. Okey, jadi kita nak akhiri saja kita dengan Dr. Mazli hari ini. Terima kasih banyak. So salam Madani, salam reformasi. Lawan. Tetap lawan. Okey. Oh, ada juga penonton tepuk tangan. Saya ingat tak ada penonton. Oh, itu tak habis? Okay. Situ tak habis lagi. Bukan Ugi. Bukan Wong Johor. Bugis. 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 Saya Bugis. Campur Cina. Yang ni tahu. Saya study dulu. Betul. Dia moderator kena tahu lah. Okey. Saya bapa Bugis, maknya Hakka. Kejaran. Kejaran. Tengok. Hakaning. Kalau dia pergi kedai Cina, saya rasa orang tak halau dia. Orang Cina halau ke orang Melayu? Mana ada? Adalah. Bulan puasa. Dia ingat bulan puasa ingat Chinese. Dia pula boleh cakap Cina, kan? Tiba-tiba doktor berlakon 16 puasa, berapa belah puasa dah? 19 puasa dah. Doktor tak tengok cerita tu. Cerita apa? Game Plus Hitam. Cerita Game Plus Hitam. Assalamualaikum Kak Cia ke? Bukan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Itu je. Semua kepada yang hadir dalam live TikTok Arman Kebenaran. Okey, terima kasih. Terima kasih pada moderator. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Di luar, host saya di luar. So, itu saja. Terima kasih. Terima kasih semua kerana hadir dalam live ini. InsyaAllah kita akan ada lagi dalam live yang seterusnya dengan calon daripada untuk Majlis Pimpinan Pusat PKR yang lain. So, akhir kata daripada saya, pada walaupun semua, biar bodoh sikit, jangan koyak teruk. Okey? Itu je saya nak pesan. Okey, jangan kalau nak masuk live ni, kalau boleh janganlah komen lah yang baik-baik, janganlah maki-maki amon, kalau bulat-bulat tu janganlah buat fitnah okey. Sesungguhnya fitnah itu haram. Okey, so itu saja. Terima kasih banyak semua. Semoga kita berjumpa lagi dalam rancangan kita yang lain. Salam reformasi, salam Madani, yang penting lawan tetap lawan.